Dan ni mana apa? Jogetlah TikTok. Demi konten. Faham tak? Gila soho. TikTok dah lalah. Isi tu. Pengisian. Betul tak? Mengisi benda yang baik. Alhamdulillah. Pak, mengisi benda yang haram. Tanggung lah dosa. Habis joget depan kedai orang. Ada lelaki dah. Jepit depan kedai orang. Hot joget dalam bilik seorang. Bodoh dah. Hot tu. Kan ada kan? Buat konten. Nak suruhnya orang tengok. Jogetlah rumah. Tak ada orang. Buah kamera depan. Joget. Puang. Hot lelaki saya kira. Gila dah. Hak puang dengan baju ketat, dengan gombel kopek-kopek ni gombel habis nampak habis. Dengan perut ketat, bekas-bekas ni pusat nampak habis. Betul tak? Dengan lengan sekerat tak ada lengan baju. Hak rambut tu buang, hak tekak nampak habis. Seorang dalam bilik tu jahat dah. Dah ni dak wala bilik dah depan ramai tengah jalan raya atas lain putih, tepi-tepi lain. Nak suruh pelik lagi. Hilang sifat malu, maka gugur muruah, maruah sudah hilang terus. Sedangkan al-mar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihinna, perempuan itu kebanyakan badan dia adalah aurat, adalah kamu kurung di dalam rumah-rumah mereka itu dalam keadaan waqarna fi buyutikunna, duduk di rumah mereka menjadi kemuliaan. Leni duduk dalam rumah bahan TikTok ulok. Faham lagi? Nanti akhir zaman. Dekat mana Islam? Islam dia pada IC saja.